Tiba-tiba bila dia pergi semayang situ, kedengaran bunyi suara orang baca Quran, padahal pintu masjid berkunci. Masuk-masuk, tak ada orang. Tak ada orang dalam masjid tu. Tapi dengar orang baca Quran, sayup-sayup daripada jauh tadi. Ada orang dia nak pergi semayang subuh. Gelap-gelap dia pergi semayang subuh. Tapi dengar orang baca Quran. Dalam hati dia, oh ada member ni, ada kawan. Sekali masuk tak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat penonton, subscriber dan semua yang sudi menonton saya waktu ni lah. Sajalah nak share. Hari tu saya dah kongsi juga dekat TikTok saya pun, dekat media sosial saya, IG dan juga Facebook. Saya pergi ke masjid yang menjadi misteri atau masjid yang sering orang berkongsi berkaitan tentang pengalaman-pengalaman mistik mereka. Itulah dia Masjid Jin di Pancang Berdana, Sabak Bernam. Jalan nak pergi ke Sungai Besar. Ada yang kata dia masuk Sungai Besar, tak apalah, tak kisah. Yang pentingnya dia lebih dikenali sebagai Masjid Jin. So Masjid Jin ni, saya sebenarnya daripada kecil dulu, daripada zaman kecil-kecil, zaman duduk Kedah lagi, saya dah dengar dah cerita-cerita tentang orang yang pergi semayang, orang yang pergi singgah solat di situ, dan mereka melalui pengalaman yang pelbagai. Tetapi rezeki Allah Ta'ala, saya pula sampai situ. Dan kebetulan pula saya sampai situ tu bukan saya memang nak cari masjid tu, dah. Memang singgah nak solat masa tu, solat Zuhur . Jadi bila singgah-singgah tu, baca tengok, ini macam masjid yang tu kan, Masjid Jin tu lah, istimewa. Masjid Jin ataupun masjid di Masjid Lama Pancang Berdana ni, dia merupakan masjid lama yang dibina sejak tahun 1905, tahun 1905, dan banyaklah dia punya kisah-kisah yang berlaku di sekitar masjid tersebut. Dia memang comel, dia memang cantik. Cuba tengok gambar ni. Nampak? Sekali kita tengok masjid ni nampak macam surau lama, nampak macam, tapi Masya Allah, dia kelihatan sangat terjaga, indah, cantik, lawa, apa lagi, semua ada di situ. Dan rupanya sekarang ni masjid ini telah pun dipantau oleh Muzium Negeri sebagai harta warisan negara, dan maknanya dia kaya dengan inilah seni bina, struktur binaannya, dan dia ada 4 tiang seri yang usianya lebih 100 tahun yang tidak boleh dipaku. Jadi sangat unik bagi saya. Saya ni memang, saya punya hobi, saya suka pergi ke masjid-masjid lama. Masjid lama, masjid kayu, masjid batu yang usia ratus-ratus tahun. Setakat yang saya tahu, dekat Melaka ada, dekat Pahang ada, Kelantan ada, Kedah ada. Tapi yang di Selangor ni, ini bagi saya yang sangat rare lah, lain pada yang lain. Namun dalam pada masa yang sama, sering kali menjadi tanda tanya dalam masyarakat kita. Habis tu Ustaz, kalau orang yang pergi semayang di situ atau di masjid lain, dan tiba-tiba bila dia pergi semayang situ, kedengaran bunyi suara orang baca Quran, padahal pintu masjid berkunci. Masuk-masuk, tak ada orang. Tak ada orang dalam masjid tu. Tapi dengar orang baca Quran, sayup-sayup daripada jauh tadi. Ada orang dia nak pergi semayang subuh. Gelap-gelap dia pergi semayang subuh. Tapi dengar orang baca Quran. Dalam hati dia, oh ada member ni, ada kawan. Sekali masuk tak ada orang. Siapa yang baca tadi? Sebab masjid ni, keliling dia memang belakang tu kebun. Tak ada rumah orang yang berhampiran. Tak ada. Kalau ada pun jauh sikit lah. Jadi bagaimana mungkin ni semua berlaku? Lepas tu pula, bila semayang tu pula, ada orang dia cerita dia semayang. Masa dia solat tu, dia seorang. Tapi sampai waladhdallin, amin, sampai belakang. Allahu Akbar. Ada yang okey lah, ada yang seram, lari terus kan. Saya ingat jin tu pun terkejut lah, apa imam lari kan, contohlah. Jadi ustaz buat main pula. Dah lah, betul. Maknanya tak apa, bagi kita orang Islam, kita hal-hal berkait tentang soal alam ghaib ni bukanlah benda baru bagi kita. Sebab selaku orang beriman, kita kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman, dia percaya akan perkara-perkara ghaib, perkara ghaibiat. Jadi jin ni pun dia termasuk daripada perkara-perkara ghaib.
walau tak nampak dengan mata kasar, tetapi kita yakin akan kewujudannya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, maknanya jin ni pun dia makhluk yang mukallaf. Macam kita manusia juga mukallaf, artinya dititah perintahkan untuk beribadat, untuk melaksanakan. Macam kita buat juga, ada semayang, bayar zakat, apa semua tu. Ya, jawapannya. Sebab itu kalau tengok pengalaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, bagaimana baginda Nabi dan ketika itu dikunjungi oleh serombongan jin. Ada cerita dia. Itu dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepada kamu bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang dibacakan, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya. Puak-puak jin ni, dia dengar Quran dibaca, kemudian dia pergi sampaikan pula pada kaum kerabat dia semualah, cerita pasal Quran yang mereka dengar. Ini cerita. Dan kata mereka, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya ajaba, Quranan ajaba, sungguh ajaib. Jadi maknanya, kalau jin pun berasa takjub dengan Quran, kalau kita berasa Quran ni tak berapa takjub, atau pada jin lah, buat malu dengan jin dia. Quran bagi golongan jin, mereka dengar dengan penuh rasa ketakjuban dan penuh kekaguman. Jadi dan dalam peristiwa yang lain juga, Nabi SAW, Nabi pernah membacakan surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman dalam video yang sebelum ni pun saya pernah cerita, cuma mungkin saya sekadar nak mengukuhkan lagi cerita berkait jin dan baginda Nabi. Nabi pernah baca surah Ar-Rahman, antara ayat yang kita pun tahu sering diulang dalam surah tersebut, itulah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau nak dustakan. Ayat tersebut diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Dan ketika surah itu atau ayat tersebut dibaca oleh baginda Nabi, para jin-jin mereka dengar sahaja Nabi baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, lalu golongan jin menjawab la bi syai'in min ni'amika rabbana nukazibu falakal hamd. Maknanya kita kami tidak mendustakan akan nikmat Allah kami. Begitulah maknanya. Dia ikutkan ayat tu, sebenarnya ayat Tuhan tanya, nikmat aku yang mana yang kau nak dustakan? Kau klaim, kau kata yang ni hasil usaha kau, yang ni titik peluang kau. Mana yang kau nak nafikan lagi? Semua tu dari Allah. Jadi golongan jin tu, ayat dia sebagai macam nak mengatakan bahawa mereka beriman, mereka tidak menafikan akan nikmat Allah tu semualah. Jadi istimewa. Dan menunjukkan bahawa ketika Nabi baca, jin-jin jawab ayat tersebut. Jadi kalau kita setakat pergi sembahyang di masjid ke mana-mana, seorang-seorang, tiba-tiba ada bunyi sahutan kat belakang. Itu benda pernah berlaku dalam sejarah. Cuma berbalik pada keberanian seseorang lah. Saya dia pun bolehlah cakap pasal saya pun masa tu, satunya pergi siang, yang keduanya saya pergi tu pula dengan anak-anak. Steady ya, okey ya. Cuba Ustaz pergi malam ni ceramah seorang-seorang, buat kuliah maghrib, tak ada orang semua. Tiba-tiba bunyi ada orang gelak pula tu. Ustaz kan suka buat lawak. Sempoi. Kan? Okey, jadi dalam hal yang lain juga dapatlah kita ketahui bersama bahawa golongan jin juga ada di kalangan mereka yang mukmin, yang beriman. Jadi
yang kedengaran kat masjid tu, itu jin Islam yang beriman. Sebab golongan jin yang beriman, mereka juga akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam syurga juga, sama macam kita. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Dan bagi mereka yang takutkan makam Tuhannya itu 2 syurga, maka nikmat kamu berdua yang manakah lagi yang ingin kau dustakan? Itu ini menunjukkan bahawa, ayat ini menunjukkan bahawa golongan jin yang beriman, beramal soleh juga akan masuk syurga, sama macam kita juga. Okey, so terungkailah satu misteri yang menjadi tanda tanya. Apa lagi cerita kita lepas ni? Jangan lupa teruskan menonton bersama dengan saya, Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.